Okey, soalan 27. Soalan pertama dia tanya, cuba kamu jawab, tak perlu tengok buku, kamu terus keluar idea tu ada. Cuba cikgu dah ajar kan. What is the function? Function of transistor. One function. Transistor. Automatic switch. Pertama. Yang kedua? Amplifier. Dua benda tu. Okey, dia ada dua tugas kan. Jadi kamu jawab mana-mana lah. Jadi yang ini tak jawab memang naas lah. Senang sangat lah, dah banyak kali jawab, dah bincang sebab tu kita bincang banyak kali supaya kamu nampak soalan tak susah Okey, soalan ni. Soalan ni suruh lukis litar. Jangan takut lah. Jangan takut. Cikgu akan ajar. Data diagram show a light depending LDR, ya. Resistor, ya. Lepas tu ada S, light emitting diode. Ni LED kan. LED macam mental lah. LED. Transistor and a battery. Transistor and a battery. Data L lah ni. Apa syarat dia? LED emit the light when it's bright surrounding. Apa maksudnya? Lampu akan menyala waktu terang. Jadi dia dah berlanggar secara normal kita. Normal kita apa? LED akan menyala pada LED. Lampu akan menyala pada waktu malam. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Dia bagi seorang lah. Okey, Mariam. LDR ni kita letak belah atas ke belah bawah? Untuk kes ni. Bawah atas? Bawah? Oh. Kalau bawah maksudnya apa? Dia bertindak normal. Lampu menyala pada waktu malam. Sekarang dia kata lampu menyala. Tengok soalan ni. Dia kata ni. The light LED emit. Emit menyala when bright surrounding. Maksudnya LED kita akan LDR kita letak di bahagian atas. Tak faham lagi ni. Macam mana ni kamu kena faham. Kita ubah dia dah akan tukar. Normally LDR letak kat bawah supaya dia menyala waktu malam. Lampu tu menyala. Tapi kita letak dekat atas, dia akan menyala waktu siang. Faham? Dia tukar tempat je. Faham ke ni? Jadi kita nak lukis dia kata sini lengkapkan ni weh. Dia kata complete so that LED emit in the bright surrounding. So lukis litar. Jadi kita tahu LDR letak kat bawah Jadi kita lukis macam ni Kalau lukis kau buat macam ni. Kau buat macam ni dulu Dia suruh lukis ni. Cikgu tengok je suruh lukis. Okey, cikgu padam dululah cikgu ni. Cikgu rasa dia apa nama ni tak nampak sangat Ya, okey. Yang pertama kita lukis garisan, buat bentuk ni. Buat bentuk ni dulu. Nampak tak? Kenapa buat ni? Kita nak letak. Buat bentuk ni, faham? Nampak tak bentuk ni? Macam kolaj ke? Kalau gambar macam kolaj kan? Macam ni lebih kurang. Lepas tu kita tengok LDR dia letak kat mana? Atas. Sini LDR. Padam ni. Jadi kita LDR kita letak atas. Ini kat mana? Ini bawah R. S letak kat mana? Letak dekat sini. Faham? Okey. Ini letak dekat sudah kan? Sudah LDR. Biar betul. Tengah-tengah. Ni je. Ini ni tak sini. Mana sudah LDR pula? Ni. Mesti tengah-tengah ada 3 cabang ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 cabang. Okey, bateri tak kat mana? Belah? Kanan. Sini. Bateri. LED tak kat mana? Atas? 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 Sini? Sini? Atas termistor. Faham tak? Boleh jawab macam tu tak? Dia letak atas termistor. Itu cara dia Okey, tengok sini ni letaklah bateri. Tu dia LDR. Kita letak di atas. Okey. S LED. Okey, tu dah. Itu cara lukis dah. Jadi fungsi LDR dengan ni sebagai, dia bertindak sebagai apa? Potential divider, pembagi keupayaan. Boleh Apa fungsi S? Siapa ni lupa dah nama tu. Ujung Yasmin
Apa fungsi S ni, Yasmin? Fungsi S apa? Tak dapat? Okey, siapa boleh jawab? Apa fungsi S? Tak boleh jawab. Apa fungsi perintah? Secara umum. Apa fungsi perintah? Perintah ada dua fungsi dia. Tak tahu juga. Ya? Ya, menghadkan arus. Siapa yang lalu situ? Arus apa yang lalu situ? Ya, menghadkan arus tapak. To fix the base current. Itu jawapan dia. Lagi satu fungsi perintah adalah potential divider. Ni, macam ni, nyata ni. Ni pun perintah juga ni. Ini pun perintah juga sebagai potential divider. Boleh faham maksudnya dia boleh kira voltan tapak tinggi, voltan simpang tinggi. Tengok dia punya keadaan tu tu cerita dia. Okey, boleh? Okey, tak apalah. Tu cerita dia Faham Jadi LED kita tahu lah fungsi dia menyala bila arus mengalir lah. Tu konsep dia yang biasa lah. Dia kata give reason LED light emit light in the bright surrounding. Give one reason. Jadi apa jawapan dia? Kita jawab tadi jam 4 je lah, ingat tak? Kenapa LED menyala pada waktu siang? Pada waktu terang? Bila ada cahaya. Okey. Kamu cakap bila ada cahaya, rintangan LDR jadi rendah. Lepas tu? Ya, voltan tapak, base voltage high. Lepas tu? Base current flow. Faham? Lepas tu kamu buat ni pula. IC flow. Transistor on. Jawab mana-mana kat sini. Satu markah je ni. Lepas tu banyak sikit. Tadi tu dia tak one reason je. Kamu jawab lah. Okey, ni jawapan-jawapan yang boleh terima lah. Dia kata LDR ni voltan simpang rendah lah. Dia kata situ. Atau voltan tapak tinggi. Habis masa betul ke? Okey, tu dah. Boleh faham tak ni? Kita menceritakan bagaimana transistor switch on. Transistor switch on Okey, soalan. Nak tanya jangan jawab Okay, what is the modification required to the circuit so the LED will emit the light when become a dark surrounding. Tunggu, jangan jawab Jadi minta ni Nabila, apa jawapan? Apa perlu kita buat? Ya? Kuat sikit Okey, LDR turun bawah. Yang tu R tu tak mana? Dia kata LDR turun bawah, R ni tak mana? Letak atas. Tukar tempat lah Boleh? Jadi kita tukar tempat lah. Jadi kita nak modify, kita lukis pada data dia lah. Dia kata saling tukar R dengan LDR. Ini cara jawab. Kita change R with LDR. Tukar. Ini waktu siang, lampu menyala, LED menyala. Ini waktu malam, LED menyala. Dah faham lah ni? Tak faham lagi, tak tahulah cikgu. Cikgu dah ajar bagi kamu faham betul ni Cikgu tahu tajuk ni susah. Jadi cikgu nak bagi kamu faham. Kalau kamu tak faham ni juga dah tahu. Cikgu nak bagi test juga lagi. Nak tunjuk, nak buktikan kamu yang faham ke tak? Pergi test personal. Kalau kamu yang menguak ke, cikgu akan bagi itulah mangsa dulu. Okey Okey, cuma tukar tu je. Okey, C. Dia kata alarm. Okey, ni dia tadi cerita tadi. Vibrating atau kemudian which need to be replaced. You want to answer. Apa ni? Alarm. Okey, dia kata alarm is needed. Dia kata satu alarm perlu diletakkan, emit the sound, menghasilkan bunyi when there is a fire. Dia kata ada two modification to be made. Satu benda yang kita kena tukar by replacing electronic component. Jadi apa yang kita perlu tukar sekarang? Ada dua benda kita kena tukar. Nak letak alarm, lepas tu kita letak nak jadi sebagai fire alarm system. Apa yang kita buat sekarang? Siapa kita tukar? Dia kata komponen itu diganti. Beri sebab anda. Apa dia? Okey, LDR tukar dengan thermistor.
Betul letak kat atas? Betul kan? T thermistor top. Betul tu? Maksudnya bila ada api, rintangan rendah, voltan tapak tinggi. Jadi okey. Itu yang pertama. Dari satu ini kita tukar apa? Ini kita akan tukar jadi kuat sikit, relay switch. Ini kita tukar jadi coil. Benar? Dia jadi ini tukar jadi bentuk macam ni, coil. Lepas tu kita letak apa? Secondary circuit. Macam ni. Letak 240 volt yang tadi lah, soalan tadi ke? Lepas tu kamu sambung dengan bunyi. Letaklah bunyi alarm macam ni ke? Lukis balik alarm. Speaker. Faham? Dia akan bunyi macam tu. Buat dia jawab ni. Okey, dia kata LDR apa ni? LDR does not sensitive to heat. Dia kata apa sebab ni? Dia tukar lah. LED does not produce the sound. Okey, cuma tukar lah. Soalan dia apa ni? One electronic component need to be replaced. Dia tak kita tahu pun kan. Kita nak tukar LDR dengan LED. Betul tak? Sebab LDR ni susah juga nak jawab soalan ni. Soalan ni tak straight the point. LDR ni bukan untuk heat sensor. Bukan heat sensor kan. Jadi kita guna thermistor. Kita tukar jadi thermistor. LED kita tukar relay switch. Benar? Relay switch. Boleh faham Okey, dia kata perlu diguna ganti kan? Boleh dia kata ganti kan? Ada jawab dah ni. Thermistor and apa nama? Perintah paket bunyi dan siren. Dia kata kalau nak tukar siren ni pun boleh. Tak payah tukar relay switch pun tak apa. Itu bergantung pada kamu Kamu terus tukar jadi siren. Ini pun boleh. Tapi bunyi tak kuat lah. Boleh Kalau nak bunyi kuat kita guna relay switch. Boleh ikut pada soalan lah. Serabut sikit soalan ni Okey, jadi tengok sini newspaper draw the circuit to show the new circuit. Jadi kita tukar lah. Okey dah. Dia buat macam ni je. LDR tukar jadi thermistor. LED tukar jadi siren, alarm. Okey, kalau kamu nak tukar tu tak boleh juga relay switch. Okey Okey, ada soalan? Soalan ni ada terkabur sikit lah pening sikit. Tapi modal tu sama je Kita sama je. Dia tak lari Okey, dah.